Ayu. Assalamualaikum. Hai. So hari ni kita nak pergi ke Chendu China. So sekarang kita dekat Singapore Airport and kita nak ke KLIA dan kita akan berada berjalan ke Chengdu. See you at Chengdu. Scan Alipay. Kita naik line 1 untuk ke Chunsi Road. So, nampak tak tu? So, bus tadi drop kita dekat sini. Okay, depan mall IFS. Bus kita nak ke Siling tu pukul 7.30. Sekarang pukul 4.55. Ada lagi dalam 2 jam lebih. Ya. Kita dah sampai tadi. Kita orang pergi tengok hotel yang kita orang akan tidur esok malam sampai hari Isnin. Tapi hari ni kita orang tak tidur dekat Chengdu, kita orang tidur dekat Siling Snow Mountain. So kita orang pergi sana just nak double confirm lah ada tak booking kita orang. Dan alang-alang tu kita orang duduk dekat lobby tunggu subuh, minta izin guna space diorang sikit nak sembahyang subuh. And I pun makeup sikit. So now kita nak pergi ke tempat bas untuk ke Siling Snow Mountain. Ni suasana pukul 6.45 pagi. Subuh tadi 6.30. Dah merah. 这个后，当时踩在雪里面，鞋子踩湿了的话，那就非常冷的。如果没有带的、没有买的，他们那儿有卖，你们自己去买啊，都在下面买的啊。鞋套、手套啊，没有的话自己备好啊。软板。
This looks like a Ziling Snow Mountain. Chengdu. Sejuk guys. Berapa suhu dia ni? Tak tahu. Jom. Kat bawah ni ada orang jual-jual. Ya. So naik atas lagi. Ya. 顶天秋雪，门泊东吴万里船的天 Kita 子 akan 之 naik 地，西 cable 陵铁 car. 山因此而得名。西陵铁 Kita 山 pergi 景 ke 区 counter 位于 tiket. 成都市大邑县境内，总面积 Tiket boleh beli 483.5 dekat 平 counter 方公里。 atau 其 dekat 地理位置并与 trip.com. 宝鸡县相连，北与汶川县接熊猫国家公园，是 A 级旅游景区。目前。 Mari. Nak naik cable car. Cantik. Lepas keluar cable car, kita naik bas untuk midpoint. Tunggu bas. Bas tadi dah belum. Kenapa? Kita dah sampai. Tadi tempat turun salah. Kita kena naik balik. Ini baru tempat yang betul. Cantiknya. Okay. Yang ni tasik tau, tapi dia frozen. Okay. Kita orang stay ke Ying Shui Hotel. Kita orang ambil lake view. 房间查过了吗，海清？ So kita nak try luck boleh check in juga. 好的。 Thank you. 谢谢。 I already. Yes, okay. If so you much. have need the help, you can ask me. Yeah, dapat check in So awal. sekarang kita check in pukul 11 pagi. So dapat gift. Tak tahulah gift apa. Sebab efek jalan laju dari tadi. Daripada bas tadi Patutnya kan luggage ni kita nak tinggal. Ya. Biar ada orang hantarkan. Tapi terlepas tempat nak drop tu. Terlepas ada hikmah lah ni. So bawa luggage. Bawa luggage terus boleh masuk Kalau bilik. tak, kalau drop luggage berapa? Pukul 3 petang baru dapat. 6458. Kita sampai bilik. Ayo. Assalamualaikum. Yeay. So ni toilet. Buka kasut. Biasa. So this is twin bed. Oh, besar. Nak tengok view. Sekejap. Sejuk. Ada botol rokok. Wow. Queen One kot.
Cantik ni. Wah, kita duduk sini lah. Sejuk lah. Tapak kaki. Saya tak duduk atas ni. Wah guys, cantik. So, ni dia punya toilet. Kenapa ada lampu ke? Oh, ada lampu. Okay, ada bathtub. So, ada apa lagi kat sini? Oh, adalah ada shower cap. Apa ni? Sikat. Macam biasa lah. Okay. Ada apa bawah ni? Hair dryer. Ini shower dia. Okay. Tak ada bidet rasanya. Tak apa, kita dah bawa portable punya. So this is katil, twin bed. Ni Fika booking bilik twin bed with lake view. Okay. Dekat sini ada wardrobe. Okay. Ada wardrobe. Uish, apa ni? Bantal kot. Oh, ada baju ni. Mau pakai ke? Tak sure. Ni. Tak tahu je. Okay. Ni apa tak sure. Ni rasanya macam bantal. Ya betul. Extra bantal kat atas ni. And this is dia punya tempat bar. Okay, ada kettle. Cawan lah lemak. Ni apa kopi kot. Tapi macam ada sebut-sebut. Oh, tak ada. Tak ada fridge lah korang. Tak ada fridge. Ada 2 umbrella. Ni TV. Yang ni. Okay. Macam workstation lah, nak make up boleh kat sini. Tapi tak ada cermin pula. Tak ada apa sangat. Dia ada 2 kerusi kat sini. Satu kat sini. Ada 2 kerusi, satu kat luar. My husband bawa keluar. And ada cermin besar kat sini. Okay. So bilik ni dapat harga 1,100 kot, lebih kurang. Lebih 1,000 lah. So bagi Fika okey je, bilik dia besar. View dia pun cantik. Minta lake view, mula-mula nak ambil mountain view tau. Tapi bila fikir balik, lake view belakang tu pun gunung juga. So this is the view. Lake view, lake tu kat situ. Lake tu beku. Atas tu gunung. Cantik lah korang. Itu tempat orang main. Tempat main ski tu kat mana? Jauh lagi lah kan jalan. Uish, takutnya. Kita tempat nak main. Atas tu tempat ski dengan snowboard. Yang kat sini untuk kids kot. Tapi macam best. Orang besar main situ. So tadi masa kita check in, reception tu bagi gift ni dengan ni. So dalam dia cute. Tak tahulah mainan ke apa, tapi kat sini dia tulis coklat. Makanan kot ni. Dalam lagi. Oh ni, dapat pin macam ni. Dapat ni. Oh.
macam voucher kot. Kanan tu tak boleh makan kot sebab ada pork. Oh, ada voucher kot. Bagi sini. Kat sini voucher ni. Tak tahulah voucher apa. So, sekarang kita nak rehat dulu. Ikutkan plan, kalau kita orang baru dapat check in, kita orang terus nak pergi main ski ataupun snowboard. Tapi disebabkan kita orang dah boleh check in, nak makan dulu, rehat dulu. Maybe semayang siap-siap kot, semayang jamak Zuhur Asar terus. Dan baru kita keluar, explore, tengok apa yang kita orang boleh main kat sini. So, kejap aku ni bawa. Yang ni aku beli ya, sebab senang nak makan. So, ada ni jasmani, nasi goreng cili padi daging, nasi biryani gam daging. Dah lah murah tak, tapi tak tahu sedap ke tak. Ini ayam gepuk, ayam cili gepuk. Tu lauk je. Yang ni nasi goreng kampung. Nasi putih. Nasi putih 2. Okay, nasi putih ni nak makan dengan ayam gepuk ni. Okay, Maggi ada 3. Lepas tu bawa extra jos orange. Tapi kau tak beli ready to eat yang kena bawa pemanas tu, takut kena rampas. So beli yang tak ada pemanas, boleh makan terus. Okay, so aku rendam je lah ya dekat sinki ni. Tunggu sekejap. Okay, 因为你像你的妈妈。大家好，我是九零副教育人员。 ayam cili 2 nasi putih, kita nak makan dengan ayam gepuk. 您今年 biryani gam daging. 没错，而且他这个年龄，他一说，尤其是菊姐姐刚才给了一个关键时间线，哎，就是正好他5岁，这首歌发布，他5岁从北京市上去唱，这个时间最合适。黄老师，我其实心里都选的是1号，要从这本书里走出来是吗？ After dah rehat tadi, sekarang pukul 4.50. Kita orang baru keluar daripada bilik hotel. Hotel kita orang kat sini. Bilik tadi macam kita orang lake view kan, tapi belah sana. Cantik ah. Ada kabel car daripada middle point ni nak ke puncak atas. Sekejap boleh nampak tak? Ingatkan tutup pukul 5. Tapi dia buka lambat. Tapi kita tak tahu nak naik hari ni ke tak. So kita communicate lah dengan staff Chinese tu. Very helpful ya. Dua-dua ketawa. Macam ayang air. So dia kata dia saja datang esok pagi kot. Cuaca more better dia kata. So, sekarang kita jalan tengok tempat lain. Sebab kat atas tu lagi cantik view dia. Jalan licin. Suasana ski hall. Ni luar dia. So tadi kita pergi, dia dah tutup untuk yang session ski tu. Tapi dia buka malam. Tiap malam boleh masuk pukul 6.30. Kena beli tiket. Harga malam lain sikit. Harga malam dengan harga siang lain. Kita ambil saiz 43. Harid saiz berapa?
46. So dia ada double board, single board. Tapi kita tanya dia mana susah untuk beginner. So kita ambil double board. So tadi double board tu untuk ski, single board tu snowboard. Kita orang nak try snowboard. Kita orang dah pernah main ski. So dekat sini included glove. Dah beli dah. Ini awak masuk dalam apa ni? Ha? Awak masuk dalam ni? Masuk dalam tu. Masuk ya. Siapa ni? So dah dapat snowboard. Okay. So ni entrance dia. So this is the entrance. Tak nampak apa. Ni suasana malam. Tengok korang, comel lah aku. Dapat helmet yang ada bunny. Tapi tak ada orang main snowboard. Nak pergi mana pun tak tahu. Okay, there's mine. So how was your snowboard? Okay lah. Susah juga weh. Ski susah, snowboard susah. Sekarang dah Saya ski senang lagi daripada snowboard. saya macam snowboard. Snowboard lagi senang daripada ski. Terus balik lah. So ni style orang. Dia tutup pukul 9 kan? So kita nak exit dah. Nak cut satu? Okay, kita nak exit. Jangan lupa. Ha? Tadi deposit seorang 500. So diorang 1,000. Lepas tu kita ada rental helmet dekat dalam. Helmet tu satu helmet 30 yuan Ha? Satu helmet tu 30 yuan. So diorang 60 yuan. So dia tolak deposit je. Dia dapat balik. So now kita nak balik hotel. Penat gila. Itulah penat lah main ski dengan snowboard. Malam dia tak main berapa. Kabus tu lebih depan lah. Tak nampak view sangat lah. Kita dah keluar. So kita pergi kafe yang kat sini beli air. Kita terdesak je kena beli air. Makanan tak boleh sebab ada rokok. Sorry. Pepsi. Saya ada hot caramel latte. Air panas bagi straw. Nak duduk-duduk ke? Tak. Terus balik atas. Air nak cucuk. Ni suasana malam. Semua dah tutup dah. Ni hotel kita. Bilik kita kat situ. Lepas tu kabus. Cantik. Tak minum lagi weh, caramel latte ni. Tangan sejuk. So tengah nak beli. Dah bayar? Dah. Dari balcony. Oh, sejuk gila. So, kita dah sampai bilik. So, tunggu our next video. Bye. Assalamualaikum.